Assalamualaikum guys. Welcome back bersama kami. Hari ni kita nak sambung cat rumah part 2. Sebelum tu kita roll the intro. Guys, hari ni ada Mac, husband Mac dan baby Yusuf. So baby Yusuf follow kita hari ni. Kita nak pergi siapkan rumah. Kita cat lagi rumah ke dia? Kita cat rumah lagi ke? Ada sikit-sikit lagi dia cakap. Kita mungkin touch up lah kan? Touch up ke memang cat? Sebab cat tak cukup. Sebab cat tak cukup. Nanti kena beli cat baru. Beli cat baru kata. Kita sebenarnya biasa cat tu cukup, tapi sebab rumah kita terlalu tinggi, so cat tu tak cukup. Korang minta maaf Mek kadang-kadang lupa Mek asyik pasang pandang skrin, so korang tak boleh fokus muka Mek kat mana. Macam tu. Adik dia loading sikit tu, dia bangun tidur. Hari ni Happy Yusuf follow kita. Bukan kita tak nak tinggal dekat nenek suruh hantar je semalam, tapi nenek kata nenek nak keluar pukul 3 pergi makan, so kita tak nak kacau lah, nenek nak outing. So tak apalah, lagi pun rumah pun abahnya dah bersihkan. Lepas tu kita nak pasang aircon. Tu nanti kita cerita kat sana nanti, okay? So agak selesa lah kita nak bawa baby Yusuf. Dia main apa? Main langsir guys. Dia main langsir ni. So kita sambung je lagi. Bye. So guys, sebelum kita nak pergi rumah kita tu, kita nak pergi makan acik dulu. Tak tahulah, kita dah lewat sikit ni. Lewat sikit, lewat sangat. Banyak ni. Lewat banyak. Dah pukul 2.30. Kita nak makan. Buka tak kedai ni? Kat Tengah Apit ni, kedai ni viral. Kedai murah meriah. Tapi sedap lah guys, murah meriah pun. Tengok atas nasi lah. Ada lauk apa-apa, kita makan je lah. Ayam. Adik nak acik ke? Macam mana tu? Ingat abang nak tinggal dia. Kenapa buat mulut gitu? Okay, jom. Oi, panas. Panas. Korang, kita dah sampai rumah. Tadi kita dah sampai dalam sejam tadi tu Ada tak sejam kita sampai? Ada dekat-dekat sejam. Mac tadi rambut Mac Messi, Mac pergi tidur ke anak Mac dulu sebab bilik master bed. Sebab master bed dah siap, kita pun dah pasang aircon. So dia tengah tidur. Lepas tu hari ni Mac tak ada buat kerja ngecat sebab suami Mac dia yang buat kerja ngecat. Cat dinding untuk dining area. Yang suami Mac tengah ada dekat atas. Dia tanda setakat mana kita boleh cat hari ni lah, sebab cat tak cukup. Kalau kita ikut rumah lama, supposedly cat ni cukup lebih, tapi rumah ni dia tinggi dia tu lebih tinggi daripada rumah yang rumah lama kita orang duduk lah. Sebab kalau rumah lama kita orang duduk sepatutnya cukup lah ni 15 liter 15 liter tu satu tong. Supposedly 15 liter satu tong ni cukup lah, tapi tak cukup sebab rumah ni sangat tinggi. Lepas tu wiring tak ada buat apa lagi. Nanti suami Mek kata tengoklah, kalau dia sempat mungkin dia pasang lampu hari ni. Sempat ke agak-agak? InsyaAllah, tak tahulah. Buat cat tak settle lagi. Kita kalau boleh nak cat tu settle. Masking tape ke? Yang kecil ni? Yang besar? So kita helper macam ni je lah guys. Ulu-ulu barang. Benda-benda lain kita tak boleh buat. Kita pun tak ada pindah apa-apa lagi. Macam tu lah. Baby Mac tengah tidur. Tak boleh bising-bising sangat. Tu kita takut nanti kita tunjuk dalam bilik
master bed yang kita dah pasang aircon tu. Okay, Few moments later. kita dah sampai pekan. Ya. Tadi tak ada ending guys sebab dah lewat. Lepas tu kita tak sempat buat lighting. Kita sempat tebuk ceiling je. Cat dah siap ke? Cat Cak. Tacap je tak siap lagi. Cat semua boleh lah. Kira siap lah. Ni kita dinner dulu kat pekan ni. Aku tu confused pasang pandangan sini. Macam tu. Nak tengok Yusuf tak? Baru bangun tidur. Dodi ada kat mana ni ya? Tiba-tiba kat sini dah. Adik. Adik. Oh, tak ada mood lagi. Dia belum lagi jadi. Habis lah. Habis lah. Sabar ya. Dia nak ke? Sabar. Dah sampai. Nasi goreng sotong selambut kita. Tunggu satu lagi. Sekejap kita nak bagi dua sebab banyak. Tak habis. So, kita pun dah sampai. Ni kita dah bagi dua. Tanya kita bawa untuk si kenek ni. Sebab masa kita ngandung hari tu, kita rasa kita ngidam nak makan ni. Sebab dia bercurai Leo tu, abah dia bagi dia makan. Okey tak adik? Okey je? Tak boleh lepas dah. Makan. So kita makan dulu Bye-bye. Sibuk nak pegang kamera. Dia berjual. Tak sikit Elio dek. Alhamdulillah. Kita dah siap dinner dekat Pekon. Terima kasih abang belanja kita. YouTube pun makan cotong tadi. Terlupa. So nanti kita jumpa lagi next vlog. Walaupun tak banyak mana kita update. Okay, nak cakap apa? Cakap jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Elio tu. Bye guys.